2 minggu je aku buang azab sakit saraf bertahun-tahun. Lepas berbulan-bulan menanggung azab, akhirnya aku jumpa jalan untuk legakan sakit saraf dengan cara yang lebih selamat dan berkesan. Nama aku Faris. Dulu hidup aku memang terseksa sebab masalah saraf. Sakit dia tak kira masa, kadang kat pinggang tapi paling kerap kat tangan dengan kaki. Rasa dia memang pedih macam kena renjatan elektrik dan mencucuk sampai ke dalam tulang. Paling rimas bila datang rasa kebas, semut-semut. Pijak lantai rasa macam tak jejak, nak genggam barang pun jari-jari rasa lemah macam tak ada tenaga. Tiap bulan aku ulang balik klinik makan ubat tahan sakit, tapi bila ubat habis sakit tu datang balik. Nak bangun dari tidur pun kena ambil masa, kadang kena paut dinding sebab badan rasa kaku sangat. Doktor dah pesan kalau biar melarat saraf ni boleh jadi makin kong dan risiko dia boleh bawa kepada lumpuh. Malam-malam aku selalu termenung. Aku risau kalau sakit ni makin teruk, macam mana aku nak kerja, macam mana aku nak jaga keluarga, kalau nak bergerak pun payah. Aku nekat cari ikhtiar lain yang betul-betul merawat dari punca dalaman. Syukur sangat aku terjumpa satu penawar yang tengah viral sekarang, iaitu kapsul Skatika. Aku